Yang duduk jauh daripada bandar tu, contohnya macam kampung, kawasan-kawasan hutan ataupun offshore pun ada. Korang dah boleh consider kot nak beli Starlink ni. Okay, Starlink ni apa? Starlink ni adalah wifi yang tidak menggunakan fiber optik bawah tanah, tapi dia menggunakan internet daripada satelit lah. Okay, macam mana dia guna internet daripada satelit? Bila korang beli Starlink ni, korang akan dapat dia punya device dan antena lah. So antena ni dia akan direct daripada satelit. Korang rasa kalau satelit ni laju ke? Okey, untuk Starlink ni laju tau. Dia boleh dapat 100 hingga 200 Mbps. So siapa yang tertanya-tanya macam mana nak beli Starlink ni dan mahal ke harga Starlink ni? Okey, jom saya tunjukkan macam mana nak pergi beli Starlink ni dan berapa harga dia. Okay, jom. Pertama sekali korang kena pergi dekat website dia starlink.com. Bila korang dah pergi tekan starlink.com, korang akan jumpa residential dan roam. Apa beza residential dan roam? Okey, residential ni mostly sesiapa yang duduk di kampung ataupun jauh daripada bandar, tapi korang ada rumah ataupun korang duduk setempat, korang boleh pilih residential. Tapi kalau korang tak duduk setempat, korang duduk jauh daripada bandar, korang boleh pilih roam lah. Okey, so kita order now untuk residential dulu. So kita pilih, korang letak location korang and then tekan je order now. Okey, dekat sini dia dah terus bagi tahu harga and then detail pasal apa yang korang beli. Korang akan kena bayar untuk monthly payment RM220 untuk sebulan. And then korang akan dapat Starlink standard kit. Harga dia RM1,600. So total adalah RM1,689. So korang check out je. Kalau untuk roam pula macam mana? Okey, just kita tekan order. Okey, dia akan terus keluar dekat sini. Country ship tu korang pilih Malaysia. Malaysia kat sini. Harga dia pun lebih kurang sama. And then korang check out je terus kat sini. Okay, so macam tu lah harga dia dan cara nak beli. Senang je kan? So kalau korang nak tahu apa-apa pasal apa yang saya cerita ni, pasal Starlink, korang just tinggal komen. Jangan lupa repost dan jangan lupa follow dan like, okay?